Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada video kali ini saya nak tunjukkan membalas komen macam mana cara untuk pakai parking brake, untuk jaga gearbox lah, macam mana kita stop total lah. Macam ni saya parking. Contoh kereta baru nak masuk parking kan. Sekejap biasanya saya memang pakai auto hold. Sekejap auto hold kena pakai safety belt. Kalau tak pakai safety belt, auto hold tak boleh pakai. Auto hold, contoh saya baru lepas jalan kan, pakai D, saya dah masuk parking. Okey, tekan brake, alih pergi neutral, gear alih pergi N. Okey, auto hold hidup, lepas je kaki. Kalau saya guna auto hold lah kan, lepas je kaki. Kalau tak ada auto hold pun tekan je brake, then gear dah pergi neutral kan, tarik handbrake. Okey, handbrake dah tarik. Masa handbrake dah tarik ni, safety belt boleh buka, auto hold dah tak pakai lah, sebab handbrake dah tarik kan. Then tak payah tekan brake apa, terus pindah pergi P. Macam ni cara yang betul lah untuk jaga gearbox supaya dia tak stres lah dalam keadaan kita terus pergi P. Gearbox akan stres lah dan boleh pecah dia punya lock. Dan untuk kereta yang tak ada auto hold pula, contoh pergi D saya naikkan handbrake. Untuk kereta yang tak ada auto hold, brake tekan je brake, alih pergi N, brake tekan alih pergi N dan tarik handbrake, tarik handbrake. Okey, handbrake dah tarik, lepaskan brake. Lepaskan brake. Pas brake dah lepas, gear masih dekat neutral, alihkan pergi P. Ni cara untuk kereta yang tak ada auto hold lah. Cara ni bagus untuk jaga kita punya gearbox. Okey, semoga video ni bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.